tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menjemput pengerusi Scope Productions juga merangkap penerbit eksekutif filem Black Ops. Put your hands together for the one, the only, Dato' Yusof Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala yang baik daripada Allah SWT, segala kekurangan kita adakan. Saya ucapkan mengalukan kepada One Full Film Malaysia, iaitu Mr. Tang Y. Pat, Managing Director of One Full Pictures, Encik Tom Peng Yu, founder of Marvelous Cultures Film, and Ki Kai Lun, CEO of Marvelous Cultures and Film, daripada Marvelous Cultures Film, Enotech Pictures, Mr. Devia, Managing Director of Enotech Pictures, GST, Esther Howe, Head of Distribution and Co-Production, Rahman Adam, Associate Senior Manager, Acquisition and Co-Production, sahabat saya, Dato' Ahmad Indram Kumar, iaitu Chief Ex-Product Comment Production. Orang kanan saya, Raja Jasina Raja Head of Western Show. Terima kasih datang semua. Banyak ramai sangat. Pengarah filem Black Ops, ya, Raja Utama Syafiq Yusof, dan pengarah bersama Co-Director Kian Chui. Barisan pelakon-pelakon, kru-kru yang terlibat, para hadirin, para wartawan yang hormati sekalian, terima kasih kerana datang pada hari ini untuk bersama-sama kita meraih pelancaran filem Black Ops. Saya ini bilang 7 ni baru dapat ni. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kerana izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini bagi perayaan Majlis Sidang Media perasmian awal filem Black Ops. Filem Black Ops merupakan sebuah naskah yang amat istimewa dan saya berasa berbesar hati. Dan ini adalah hasil bersama sebuah syarikat produksi tempatan, Scope Production, yang telah berusia 40 tahun. Tidak lupa dengan juga kepada rakan strategi pemasaran kami, Ezra Shaw. Saya turut merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan bersama yang lain, iaitu Enotech Pictures, Omet Productions, Marvelous Cultures Films, serta GSC. Kolaborasi strategi ini merupakan lembaran baru dalam industri perfilman dan menjadi bukti bahawa apabila tenaga kreatif serta pihak berkepentingan utama bukan di bahu, kita mampu menghasilkan sebuah karya yang berani, segar dan berimpak kepada industri film kita. Saya ingin merakamkan sedikit penghargaan kepada Encik Louis Ku dan Tang Y. Pat atas kepercayaan yang diberikan kepada Scope Production untuk merealisasikan sebuah karya yang ikonik. Saya di program ini saya sangat hargai. Apa yang terpatahkan? Filem Black Ops menyatukan dua orang pengarah dari dua negara. Ini kali bersama kita buat, iaitu anak konsul saya Syafiq Yusof dari Malaysia dan Cik Kian Chui daripada Hong Kong. Filem ini akan menerima sentuhan kreatif daripada kedua-dua negara. Kedua-dua pengarah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Ini juga yang dimaukan oleh pihak Finas. Itu satu bentuk bersama win-win situation demi untuk mendapatkan our local film supaya tidak stagnan dalam negara saja, tetapi kita bawa ke pasaran yang lebih luas. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Tapi saya rasa insyaAllah dua kolaborasi syarikat Hong Kong dan syarikat Malaysia saya akan buahkan hasil yang baik insyaAllah. Fokus utama filem ini adalah pada jalan cerita yang kuat, menarik, disokong oleh barisan pelakon hebat dari Malaysia dan juga di Hong Kong, seperti Syarah Ahmad, Isyam Hamid, Abdul Aziz, Fauzi Nawawi, Anite, Benjamin Yuen, Ken Lau, Xian Lin dan ramai lagi. Kami berharap
Film ini mampu menarik penonton bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara jiran yang bakal tidak datang. Walaupun syarat dengan aksi yang menebarkan, Black Ops turut menetengahkan mesej kemanusiaan dan nilai-nilai positif yang dekat dengan human. Gabungan aksi, emosi, mesej sosial inilah yang menjadikan film ini unik serta relevan dengan realiti masyarakat pada hari ini. Dan lupakan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya tak terhingga kepada pihak Finas yang terus menyokong industri film tempatan dari soal filmi, peran dan sebagainya. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada PDRN, Polis Negara Malaysia, yang tidak jemu-jemu berikan kerjasama yang jitu demi mentalakkan film Melayu ke tahap yang lebih baik. Terima kasih PDRN. Kami juga dan sukacita dimaklumkan bahawa filem Black Ops disasarkan tayangan pada tahun ini, mungkin pada penghujung tahun ini, dan proses dengan filem ini mengambil masa yang panjang, hampir 3 bulan. Proses panjang. Saya sebagai koki bising juga bajet dan juga saya biasa kalau kita syuting zaman saya dalam maksimum 60 hari, 45-60 hari. Ini yang mesti sampai dekat 3 bulan. Saya harap dengan pelaburan yang dibuat, dengan komitmen segala kru yang terlibat, ya, dengan bajet yang kita keluarkan bersama dengan rakan-rakan kongsi, filem ini mudah-mudahan insya-Allah akan mencapai kejayaan semula. Saya kata Black Ops bukan sekadar sebuah filem, tapi merupakan sebuah usaha kolektif untuk mengangkat martabat penerimaan tempatan untuk meluaskan horizon penceritaan yang dekat dengan jiwa rakyat. Dengan sokongan padu sesudah besar, bahkan program pelabur serta strategi pemasaran dan pengedaran di kumpul, kami yakin Black Ops akan menjadi acara karya yang dinanti-nantikan dan berkesan pertama. InsyaAllah, segalanya dengan izin Allah SWT. Kita berusaha. Itu saja ucapan saya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga mudah-mudahan usaha murni kita dengan kombinasi rakan-rakan kepada Hong Kong dan rakan-rakan strategi kita, ya, juga saya selalu percaya kita buat sampai daya kita, bukan kita yang baik. Sampai daya kita yang menentukan penonton dan rezeki Allah SWT. Dan selain dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.